sebelum ni saya bercakap zaman sekarang saya is a hard life lah. Saya hidup susah sebab saya bukan datang daripada keluarga yang senang tau. Bukanlah senang, actually kita boleh panggil saya datang daripada keluarga yang susah. Ayah saya hanya ambil upah kerja-kerja kampung je. So mak saya tak bekerja. Jadi korang boleh bayangkan tak, kita orang ada 7 adik-beradik dan saya sulung. So yang bawah saya semuanya masih kecil. So macam mana my parents nak jaga 7 adik-beradik dengan pendapatan yang sebegitu sahaja? And korang bayangkan saya pernah ada dalam situasi di mana kat dalam masa saya dulu, saya dalam seminggu saya hanya bergunakan RM10 di dalam akaun. So since that lah, saya rasa macam hidup saya sampai ke tahap itu, saya terpaksa meminta dekat kawan-kawan, cari duit shilling nak cari makan. Dia lah RM10 seminggu, macam mana kan? So since that, saya terfikir, okay, I should do something. Something tu apa yang saya buat? Saya go through, saya cari kerja part time, dan sampailah satu masa saya buka track and saya terjumpa DS account. Maksudnya orang cakap mengenai DS account.